Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang tekanan ekonomi dan jenayah remaja di bawah subjek KKS 3063 Penyelewengan Sosial dan Delinkuensi. Sebelum kita teruskan, tak kenal maka tak cinta. Mari berkenalan seketika. Saya Nur Syafi'aina binti Razali sedia berkongsi cerita. Jadi mari kita lihat video yang telah saya sediakan dalam pembentangan ini. Tiga remaja lelaki ditahan selepas disyaki terlibat kes samun terhadap pemandu e-hailing dan kes kecurian pada Isnin. Berdasarkan video tersebut, kita dapat melihat remaja yang berumur 13 hingga 19 tahun yang mengalami perkembangan fizikal, mental dan emosi mula membentuk identiti dan pandangan sendiri. Golongan remaja ini mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya, keluarga dan persekitaran sekeliling serta sering menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. Tekanan ini menyebabkan sesetengah remaja mencari jalan singkat untuk mencapai matlamat mereka, termasuk dalam bentuk tingkah laku yang tidak sah atau devian apabila peluang sah yang dirasakan terhad atau sukar untuk dicapai. Berdasarkan maklumat yang didapati pada Disember 2025, 3 orang remaja di Johor Bahru ditahan kerana dipercayai merompak pemandu e-hailing dan terlibat dalam beberapa kes kecurian yang lain pada hari yang sama. Kes ini menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan sosial boleh mendorong remaja melakukan jenayah harta. Jenis-jenis kes yang dilakukan oleh 3 orang remaja ini ialah merompak, kecurian dan kecurian secara berkumpulan. Hubungan kes ini dengan teori Enomi dan Strain adalah kes remaja yang merompak pemandu e-hailing pada Disember 2025 menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan ekonomi mendorong mereka memilih jalan haram untuk mencapai matlamat. Ini sejajar dengan teori Enomi dan Strain di mana kekurangan peluang sah menyebabkan tingkah laku devian dalam kalangan remaja. Punca terjadinya kes ini adalah tekanan emosi, pengaruh rakan sebaya dan kurang pengawasan keluarga. Kesan-kesan kes ini kepada masyarakat ialah masyarakat merasakan kurang selamat dengan komuniti dan kerugian ekonomi kepada mangsa yang terlibat, manakala kesan kepada remaja pula ialah terjerat jenayah, risiko ditangkap atau dihukum, hilang peluang pendidikan dan tekanan psikologi. Sebagai pesanan, remaja dan masyarakat perlu menjauhi jenayah, memilih jalan yang sah serta mengelakkan pengaruh negatif demi masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya, tekanan sosial dan ekonomi boleh mendorong remaja terlibat dalam jenayah. Oleh itu, bimbingan dan pengaruh positif serta peluang yang sah amatlah penting bagi mencegah tingkah laku devian. Pergi ke pekan membeli roti dimakan bersama kopi. Saya undur diri di sini. Terima kasih dan jumpa lagi.